Guys, ni telefon Samsung yang baru tau. Fold 8 dan juga Fold 8 Ultra. Tapi apa beza dia? Tengok, sama je kat dua-dua foldable. Tapi kalau kau tengok dekat depan, ni ada beza tau. So, yang ni lagi pendek sikit. Tapi yang ni panjang macam biasa. Aspect ratio yang ni pun berbeza. Saiz dia 5.5 inci dengan 16:10 punya aspect ratio. Tapi yang ni memanjang macam biasa korang pakai kan. Dan kalau kau tengok dekat dalam, bila kau buka, ni dah 4:3 punya aspect ratio. Lagi lebar tau. That's why orang panggil foldable 8 yang baru ni foldable yang lebar bila korang buka macam ni kan. So yang ni obviously lagi besar, tapi sebenarnya yang baru ni something else, something different yang aku rasa aku akan suka juga. Tapi walaupun dia saiz berbeza, ada satu benda yang sama. Prosesor dekat sini dia pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. So dekat sini korang dapat performance yang equal lah. Tapi nanti kita tengok macam mana. So follow guys kalau korang nak tengok konten-konten macam ni lagi, dan juga komen pendapat korang mana satu yang korang prefer, yang white ataupun yang ultra ni.